Okey, seterusnya kita tengok kepada strategi hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali, saya ada pecahkan dua bahagian. Yang A, perancangan rapi dan kerahsiaan. Tengok nombor 1, hijrah dirancang secara teliti, bukan tindakan tergesa-gesa. Jadi hijrah Nabi Muhammad SAW ni bukan dilakukan secara tergesa-gesa. Semua langkah dirancang dengan teliti bagi memastikan keselamatan baginda dan para sahabat. Yang kedua, perjalanan dirahsiakan bagi mengelakkan ancaman Quraisy. Jadi perjalanan hijrah ini pun dirahsiakan daripada musuh, terutamanya kaum Quraisy, supaya apa? Supaya rancangan ini tidak diketahui dan mereka tidak boleh menghalang. Sebab itulah kena rahsia. Yang ketiga, bersembunyi di Gua Hira bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Jadi kat sini ada dua orang, Nabi Muhammad dan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari bagi mengelakkan dikesan musuh sebelum memulakan perjalanan ke Madinah. Yang keempat, memilih laluan yang jarang digunakan. Baginda Muhammad SAW memilih laluan yang jarang digunakan untuk mengurangkan risiko pertembungan dengan musuh dan memastikan perjalanan selamat. Okey, seterusnya B pula, strategi keselamatan dan pengurusan risiko. Jadi nombor 1, mengelakkan laluan biasa Mekah ke Madinah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengelakkan laluan biasa yang sering dilalui oleh orang supaya perjalanan lebih selamat dan tidak mudah dikesan. Nombor 2, mengatur masa perjalanan yang sesuai. Baginda mengatur masa perjalanan dengan bijak, bergerak pada waktu yang sesuai untuk mengurangkan risiko ditangkap musuh. Nombor 3, mengurangkan risiko ditangkap atau diserang musuh. Segala ni bertujuan untuk meminimumkan risiko ditangkap atau diserang oleh musuh semasa perjalanan. Yang keempat, berlantik Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk arah. Untuk memastikan semua ni Nabi Muhammad dan para sahabat sampai ke Madinah dengan selamat, Nabi pun melantiklah Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk arah. Yang kelima, yang terakhir sekali, menunjukkan sikap profesional dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Keseluruhan strategi ini menunjukkan kebijaksanaan, kewaspadaan dan sikap profesional Nabi dalam menguruskan hijrah yang kritikal ini.